Apakah pengalaman paling menyeronokkan apabila cikgu menyambut hari raya? Berlaku di sekolah lain, murid tersebut tanya saya baju kurung saya saiz apa, sebab mak dia tukang jahit baju dan dapat sepasang baju kurung. Tip duit raya orang sangat rindu sebab suasananya rasa syahdu, rasa gembira, rasa excited. Kita mandi lebih awal daripada biasa sebab kita semangat. Selepas main raya, kita berkumpul dekat ruang tamu untuk saling bermaafan. Kecil-kecil pergi jalan beraya, dapat duit raya, seronok lah. Bila dapat berhari raya dengan keluarga, beraya dari rumah ke rumah, rumah jiran. Cikgu suka bila cikgu boleh gathering dengan semua anak-anak murid dan juga rakan-rakan guru. Kumpul bersama keluarga, ibu, ayah dan juga adik-beradik. Kumpul dengan adik-beradik, makan bersama, jumpa dengan saudara mara. Guna kawan-kawan cikgu, basikal, kayu basikal satu kampung. Semata-mata dapat duit raya. Tak banyak tapi seronok. Kali terakhir cikgu beraya dengan ibu ayah cikgu? Wah, soalan ni sangat sedih sebenarnya. Mak saya meninggal dunia 2011. Mungkin hampir 15 tahun yang lepas. Itu adalah kali terakhir saya bersama dengan orang tua saya menyambut hari raya bersama-sama. Bila kali terakhir, untuk pengetahuan, ayah cikgu dah lama meninggal. Jadi kali terakhir tu rasanya masa darjah 2. Kali terakhir 2020. Aduh. 2020. Sebab 2021 sebelum ayah cikgu meninggal lah. Dah lama kan? Tahun 2004 itu kali terakhir cikgu sambut dengan ayah. Dengan ibu tahun 2017. Sedih ni. Ibu bapa saya kali terakhir dengan mak saya 7 tahun lepas, dan dengan ayah saya, arwah ayah saya 3 tahun. Ini tahun ketiga lah ayah saya tak ada. 2017. Okey, apakah perkara yang paling cikgu rindu tentang ayah cikgu? Paling rindu tentulah bila ada ayah lah. Kalau ada ayah hari raya, masa hari raya kan, ayah boleh bawa kita pergi beli barang. Lepas tu pergi masak-masak. Soal cici pun suka masak masa hari raya. Paling rindu bercemang, bercerita. Inilah masa nak bercerita semua perkara, mengenang kenangan lama. Banyak perkara tapi semuanya indah, semuanya seronok. Bersama ibu bapa ni memang semuanya indah. Rindu, sebenarnya cikgu rindu setiap masa lah. Kalau ikutkan kan, cikgu rindu kari daging mak cikgu Farahim. Hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Apakah nasihat cikgu untuk mereka yang masih mempunyai ayah? Cipta pengalaman, cipta kenangan, record lah, ambil gambar ke, ambil video ke, kemudian record suara ke, supaya benda-benda tu akan jadi kenangan kita lah kalau dia dah tak ada nanti. Hargailah ayah anda selagi dia masih hidup, sebab bila dia dah tak ada, kita akan rasa kekurangan, kita akan rasa kehilangan yang teramat sangat. Selagi ada hayat ayah kita, selagi ada di depan mata, hargai mereka. Jangan sesekali kita sakitkan hati
orang yang telah membesarkan kita dengan bersusah payah. Hormati ibu bapa, sayangi mereka, selalu menjenguk mereka. Kalau tak dapat nak jenguk, telefon. Hargailah masa yang ada. Sayangi ayah sebaik mungkin, kerana selain doa ibu, doa ayah adalah paling mustajab juga. Sambutlah Aidilfitri ini bersama mereka sementara mereka masih ada, dan buat anak-anak, sertailah mereka dalam apa jua acara, terutamanya pada hari raya. Kita kena ingat, walaupun bukan untuk ayah je, walaupun ibu ayah tu marah kita, sebenarnya bukan dia marah, sebab dia sayang. Sama juga dengan cikgu. Kalau cikgu tu marah awak, maksudnya dia ambil tahu kan, bukanlah maksudnya dia benci tak sayang, dan sebenarnya itu tanda dia sayang. Semua yang masih ada ayah, yang masih ada ibu, hargailah ayah dan ibu kita, sebab kita tak tahu bila mereka akan pergi ataupun bila kita akan pergi. Kita sebagai anak, kita kena hargai mereka, fahami, dan selagi mereka ada, baliklah kampung. Carilah mereka, terutamanya bersempena dengan ketibaan hari raya ni. Buatlah baik kepada mereka, gembirakan hati mereka. Yang sedang bekerja, pulanglah. Sebab kita tak tahu, mungkin ini adalah Aidilfitri terakhir kita bersama mereka. Dan percayalah, tanpa mereka, hari raya kita dah tak sama lagi seperti semasa mereka ada. Raya dengan